Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Bawa Otak. Podcast ini dikuasakan oleh UKM Pakar Runding. UKM Pakar Runding merupakan firma perundingan di bawah subsidiari UKM Holding, iaitu sebuah syarikat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami UKM Pakar Runding menawarkan khidmat perundingan kepada mana-mana syarikat, korporat, agensi kerajaan. Dan ingat, perunding-perunding kami juga adalah mereka dari kalangan pensyarah dan juga academician di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi pendengar-pendengar podcast Bawa Otak, hari ini saya bawakan kepada anda seorang tetamu yang cukup istimewa kita jemput kali ini, iaitu Dr. Maggie Chil Gioy ataupun Dr. Maggie dari Institut Perubahan Iklim. Jadi apa khabar Prof? Khabar baik. Okey. Jadi Doktor, hari ini perjalanan datang ke UKM Pakar Runding ni okey? Okey. So far tak ada experience apa-apa, jam ke? Ada sikit hujan yang luar jangkaan lah. Oh, hujan ni tadi? Tetapi bawah juga payung. Jadi okey. Bersedia. Payung sebelum hujan. Okey, baik. Dr. Maggie, sebenarnya kita hari ini nak membicarakan satu topik yang saya kira cukup merisaukan. Ini mungkin tak, saya rasa rakyat kita sebenarnya peduli. Tapi sekarang ni kita sedang menghadapi satu situasi, satu fenomena yang cukup mengerikan yang akan kita kupas sebentar lagi. Jadi, first thing first, Doktor, boleh tak sebenarnya untuk kita nak berkenalan dengan Doktor ceritakan sikit tentang latar belakang Doktor, apa-apa research ataupun thesis ataupun finding Doktor sebelum ni berkenaan dengan apa yang Doktor buat. Salam sejahtera semua pendengar. Saya Wee Chow Gee lah, itu nama asal I. Boleh panggil saya Maggie. Dan saya dari Institut Perubahan Iklim di bawah UKM, dan saya juga banyak berurusan dengan UKMP lah untuk projek-projek konsultansi yang most of them adalah pemodelan kualiti udara serta cuaca. Maksudnya saya buat banyak untuk forecasting weather dan air quality. So kebelakangan ini juga kita ada satu sistem namanya MyCMAQ, MyCMAQ yang dibangunkan bersama UKMP untuk Jabatan Meteorologi Malaysia. So sistem itu adalah sistem ramalan udara, khususnya kualiti udara. Jadi kita boleh tengoklah ke hadapan macam 5 days from now macam mana kualiti udara itu. Jadi boleh bersedia jugalah. Okay, kita kena bersedia menghadapi dengan kualiti udara semasa ni. Jadi kita nak terus kepada first question, Doktor. Baru-baru ni kalau kita tengok dekat social media, kita ada baca dekat threads, ada sesuatu yang membimbangkan kita tentang cuaca ekstrim. Okey, negara kita, statement ada seseorang ni, dia kata berpotensi tinggi menghadapi El Nino Super. Setanding dengan situasi tahun 97 dan 1998, potensi fenomena El Nino ni mencapai kategori yang sangat kuat, iaitu El Nino Super di antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Jadi, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad ni, itu yang akan berlaku. Jadi, Doktor boleh bagi apa-apa pandangan? Actually, fenomena El Nino ini, dia bukan tidak pernah berlaku. So, dia kerap juga berlaku di secara global lah. So, dia bukan mempengaruhi Asia Tenggara saja. Dia mempengaruhi satu global. Tapi kawasan-kawasan yang berbeza, dia akan mengalami keadaan cuaca yang berbeza. Jadi, biasanya El Nino ini dia akan bawa cuaca yang lebih kering dan panas ke Asia Tenggara. Dan sekarang actually kita juga berada dalam fasa El Nino dah. Jadi sekarang berdasarkan indikator, biasanya kita gunakan RONI lah, RONI. Dia ada relatif only 3.4. Jadi berdasarkan indeks itu, kita sekarang dah berada dalam moderate ke strong El Nino dah. Jadi kebarangkalian dia untuk continue to develop dan jadi super El Nino tu adalah 90%. Maksud dia akan berlaku lah pada mungkin bulan September, Oktober, November macam itulah. Oh, itu adalah satu expectation dan jangkaan. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya kira pendengar-pendengar mungkin agak terkejut dengan mendengar apa dia super El Nino ni. Kalau El Nino kita dah tahu. Tapi boleh tak Doktor describe apa sebenarnya super El Nino? Jadi untuk El Nino tu dia akan bawa hujan yang lebih kurang, jadi lebih kering dan juga suhu yang lebih tinggi. Biasanya untuk El Nino kita biasa tahulah kesan dia terhadap Malaysia adalah mungkin
pembakaran terbuka yang berleluasa dan menyebabkan jerebu. Dan jerebu tu jika dia berlaku dalam Malaysia atau bukan dalam Malaysia, mungkin dia akan mempengaruhi Malaysia jugalah. Dan untuk keadaan Super El Nino berbanding dengan El Nino, kesan dia akan lagi teruk. Maksud dia, pembakaran tu mungkin akan berlangsung dengan lebih lama sebab kekeringan tu yang berlangsung dengan lebih lama juga. Jadi tanah ataupun materials lah yang boleh dibakar tu, dia adalah lebih kering dan juga lebih banyak. Jadi pembakaran tu boleh last untuk masa yang lebih lama, dan disebabkan kekurangan hujan tu, pembakaran tu mungkin akan terus berlaku. Sebab jika ada hujan, dia akan memadam api tersebut. Dan jika ada hujan, dia akan menyingkirkan bahan-bahan pencemaran udara. Jadi tanpa hujan ataupun kekurangan hujan, keadaan tu tidak dapat dikurangkan lah. Maksud dia jerebu tu. Jadi dia akan accumulate dan akan mempengaruhi dan menjajas kesihatan kita. Yeah. Itu yang berlaku sebenarnya bila kita akan berhadapan dengan El Nino nanti. Keadaan taburan hujan akan berubah, suhu mungkin akan berubah. Jadi sebenarnya bila kita mengalami satu fenomena yang sekira luar biasa ni doktor, adakah sebenarnya jerebu yang sedang berlaku sekarang ni di negara kita ni boleh dianggap sebagai preview kepada keadaan yang mungkin kita hadapi setelah ini, iaitu Super El Nino mencapai kemuncak dia? Yes. Sebenarnya sebab kita sekarang pun dah berada dalam fasa strong El Nino dah. Jadi pada masa Super El Nino tu develop, jika dia masih develop sebelum hujan, sebelum musim panas kita, musim hujan kita, iaitu monsun timur laut. So kebarangkalian jerebu itu akan menjadi teruk adalah agak tinggi juga. Jika dia mencapai fasa itu sebelum musim hujan. Okay. Dan kita nampak juga dalam keadaan sebelum inilah, macam Super El Nino pada tahun 1997 dan juga 2015. Jadi nampak juga jerebu itu akan berleluasa pada masa monsun barat daya sekarang, sebab sekarang kita dah agak kering. Sebab ini juga musim yang kurang hujan. Okey. Tadi doktor dah cakap tentang 97 dan 98 adalah tahun di antara negara kita Malaysia pernah mengalami fenomena ni. But recently, ada tak yang paling hampir dengan kita? Pernah berlaku juga situasi macam ni? Actually tahun 2015 pernah berlaku juga. Kita panggil strong El Nino, dia juga boleh dipanggil super El Nino lah, tapi masa tu kita panggil dia extreme El Nino, tapi dia benda yang sama lah. Masa tu juga jerebu agak teruk pada musim kering, iaitu macam dari Julai sampai Oktober. Okay. Jadi doktor, kita dah cerita sedikit sebanyak tentang overview tentang El Nino. Kita dah go through everything about apa yang pernah berlaku di negara kita. Kita pernah experience benda ni suatu ketika. Tapi saya nak ke pada satu bahagian soalan yang saya terima mungkin daripada rakan-rakan pendengar kita. Basically tentang, tadi kita ada highlight juga tentang jerebu kan. Jadi ramai sebenarnya orang yang menganggap jerebu ni dia berpunca daripada pembakaran secara terbuka. Jadi apa yang berlaku di atmosfera kita sehingga asap boleh kekal lama dan pada akhirnya menyebabkan kualiti udara kita merosot. Jadi untuk jerebu tersebut, selain daripada punca api iaitu sumber pembakaran tu, cuaca dan arahan angin juga agak penting. Sebenarnya pembakaran tersebut sudah bermula sejak Julai, tapi dia belum menjejas Malaysia lagi. So bila kita masuk musim barat daya ni, jadi arahan angin tu dia dah start bertiup ke arah Malaysia, iaitu Sarawak, Sabah. So untuk masa ini bulan Julai, Ogos dan mungkin sampai September, biasanya pembakaran itu berlaku dekat Borneo. Biasanya lebih banyak dekat Borneo. Jadi sekarang yang boleh nampaklah dalam berita juga, area atau zone yang lebih terjejas adalah dekat Sabah, Sarawak. Tapi slowly dia akan move towards Sumatra ataupun Peninsula Malaysia. Bakaran tu, titik panas bakaran tu dia akan move.
Jadi dia akan lebih kering dekat Sumatera dan Peninsula Malaysia. Jadi masa itu lebih kurang September, Oktober, yang jerebu tu dia akan menjejas pula Peninsula Malaysia lebih banyak. Ya. Okay, Peninsula Malaysia akan mengalami setelah Borneo pun selesai, kita juga akan dapat merasa perkara yang sama. Jadi untuk next question, tadi kan kita cakap tentang indeks kualiti udara dan sebagainya, kita bercakap tentang IPU. Jadi bila kita cakap tentang IPU ni lah doktor kan, pada tahap mana jerebu ni sebenarnya mula memberi kesan yang serius kepada tubuh manusia? Dan siapa sebenarnya yang paling berisiko? Okay. Jadi untuk indeks pencemaran udara IPU tu juga boleh refer lah dekat sistem API MS. Ini adalah Air Pollution Index Management System yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi indeks ini bila dia mencecah 100, melebihi 100 tahap 100 tu, dia akan menjejas untuk golongan yang berisiko lah, ataupun kita panggil golongan rentan, seperti warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, serta penyakit kronik seperti yang ada masalah mungkin jantung, paru-paru serta kencing manis juga. Sebab melalui pembakaran dia akan menghasilkan banyak particulate matters. Kita panggil dia zarah halus. So zarah halus ini dia boleh masuk ke paru-paru dan even penetrate ke dalam bloodstream kita. Jadi dia akan menyebabkan badan-badan macam penyakit kronik untuk dia akan tertekanlah badan dia, dan simptom-simptom yang dia mengalami tu dia akan jadi lebih teruk jika melebihi 100. Tapi untuk golongan macam orang awam, actually melebihi 200 dah actually it's alerting lah. Juga. Okay, bila kita nampak sekarang ni ada efek, ada satu kesan yang berlaku terhadap jerebu, pas IPU dan semua ni kan doktor kan, sebelum ni kan kita pernah experience keadaan yang sama. Jadi statistik dan rekod kematian yang berlaku daripada keadaan ini tinggi tak doktor? Jadi dia questions, it's quite an open questions lah. Okay. Sama ada jerebu dia ada hubungan yang direct dengan penyakit ataupun menyebabkan kematian. Dia sama dengan merokok. So kita tak boleh cakap merokok tu menyebabkan kematian, tapi dia menyebabkan mungkin penyakit yang lain, macam mungkin menyebabkan kanser paru. So it's a factor yang akan menyebabkan tu. Jadi sama juga. So jerebu juga ada keadaan tersebut lah. So from ambulance call sampai mungkin hospital admissions tu, nampaklah statistik tu menaik, dan juga tekanan terhadap sistem kesihatan kita juga akan menaik. Okay. Jadi itu sebenarnya kesan yang akan berlaku sebenarnya. Kita tak ada jawapan yang boleh kita muktamadkan. Sebenarnya dia datang daripada pelbagai faktor, tapi persediaan kepada mereka yang ada penyakit-penyakit kronik supaya lebih berwaspada dan berjaga-jaga kalau kita berhadapan dengan fenomena ini. Dan seterusnya doktor, kalau cuaca di negara kita ni semakin panas kan, kering, lepas tu berjerebu dalam tempoh masa yang sangat panjang, apakah kesan sebenarnya yang mungkin kita tak nampak dengan kita punya mata kasar? Contohnya terhadap our water supply, bekalan air, kita punya makanan, food security, and also pertanian dan juga ekonomi. Dah tentulah El Nino atau cuaca ekstrim ini dia akan ada kesan lah terhadap bekalan air, especially bila hujan tu dah kurang. Jadi tempat tahan hujan tu level empangan tu akan turun juga, sebab itu main supplies of our water. Jadi dengan kurang water supply tu kualiti air juga akan terjejas. Jadi itu akan mempengaruhi kesihatan kita juga. Dan selain itu, sebab agricultural industry dia depend sangat terhadap cuaca juga, macam penanaman padi. Jadi yang ini semua dia berkaitan lah. Seperti yang sebelum ini, macam tahun 2023 jika tak salah, Malaysia juga ada import beras daripada negara India kan. Dan masa tu India mengalami monsun yang basah, yang ekstrim juga. Jadi mereka punya hasil tu dah terjejas. Jadi mereka pula tak boleh supply that much padi kepada atau beras kepada Malaysia. Jadi itulah macam mana climate change ataupun cuaca ekstrim tu mempengaruhi kita punya
production yield dari agriculture. Yeah. Jadi begitu ya pendengar-pendengar, bila kita cerita tentang climate change. Kalau ada yang tak merasakan climate change ni mengubah kehidupan dia, saya kata tidak. Tadi doktor dah explain panjang-panjang. Pernah berlaku menyebabkan kita ada masalah dengan bekalan beras. Kita terpaksa import daripada India. India pun mengalami perkara yang sama dan tak mampu supply kepada rakyat kita. Dia lebih kepada dia nak secure negara dia dulu. Jadi okay, next. Doktor, kita masih lagi dalam cerita tentang jerebu, El Nino dan sebagainya kan, tentang fenomena yang luar biasa ni kan. Jadi doktor, boleh tak doktor try explain keadaan sekarang ni, situasi sekarang ni macam mana? Adakah sebenarnya kita dah merasai super El Nino sekarang? Ya, betul lah. Sebab yang sekarang pun kita berada dalam strong El Nino, fasa strong El Nino. Jadi slowly dia akan masuk super El Nino. Dan actually fenomena ini dia ambil masa untuk develop. Dan kesan dia adalah dia bukan serta-merta, dia ambil masa. Jadi betul kita dah merasai apa yang akan berlaku nanti bila super El Nino betul-betul dah develop fully lah. Tapi I have to say El Nino ini dia adalah satu ayunan. Jadi dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun. Jadi dia akan berlaku juga. Jadi dan kita perlulah bersedialah. Selalu bersedialah yang sejak tadi saya dah highlightkan yang perkataan bersedia. Perkataan dengan bersedia. Kena hadap juga. Kita kena hadap dengan senyuman. Okey, tak apa. Doktor, bila doktor highlight, doktor angkat satu perkataan, persediaan, kesiapsiagaan kita. Jadi kalaulah that super El Nino tu betul-betul tengah berlaku ataupun sebelum nak berlaku ni, apa sebenarnya persediaan yang sepatutnya dibuat oleh rakyat Malaysia dari sekarang? The first thing first lah adalah punca api tu. Jika dia tak ada punca api, dia tak akan bakar. Jadi jika tak ada pembakaran, dia tak akan mewujudkan masalah jerebu yang teruk. Jadi jika boleh, macam rakyat-rakyat mungkin boleh mengurangkan bakaran terbuka, sama ada bakaran sisa dari rumah domestik tu, walaupun nampak kecil, tapi pada masa super El Nino atau El Nino berlaku, dia akan menyebabkan keadaan tu lagi teruk lah. Selain itu, sentiasa menjaga kesihatan, macam minum banyak sikit air, especially untuk golongan yang berisiko tinggi, kena jagalah. Macam bila hujan you bawa payung, jadi untuk musim jerebu bawalah pelitup mata, pelitup mulut. Okey. Kena bawa sekali lah. Dan juga bersedialah seperti mana macam you bersedia untuk cuaca, sama ada dia hujan ke panas ke. So jika panas you bawa payung, hujan pun bawa payung. Jadi sekarang bolehlah rujuk kepada sistem ICMEC yang kita bangunkan yang tu untuk tengoklah macam mana you boleh merancang aktiviti luar. Especially untuk senaman. Biasa kita nak bersenam untuk ada badan yang kuat, tapi janganlah bersenam pada masa yang udara tu teruk sangat. Jika tak, you menghisap semua bahan-bahan yang dibakar tu masuk je. Jadi itu kesannya. Jadi saudara-saudara pendengar, untuk saya pesanlah kepada kawan-kawan kita kan, kalau ada mak ayah di kampung yang selalunya akan melakukan, kita bakar sampah lah basically balik kampung tu. Kat kampung pun ni, rumah-rumah duduk celah kampung ni, jaranglah mereka lori sampah nak masuk. So mereka akan bakar. Tapi bila kita berhadapan dengan fenomena dan situasi ni, kurang-kurangkanlah. Bukan tak boleh, tapi ini untuk kesejahteraan kita semua juga. Jadi doktor, seterusnya kan, sebenarnya saya rasa bila dah sampai ke tahap ini kita punya conversation, pendengar-pendengar kita akan mula berasa bimbang. Kita nak hadap fenomena super El Nino. Oh, bila kita dah hadap, kita dah kena bersedia. Jadi ada satu lagi persoalan yang mungkin bermain di fikiran pendengar kita. Berapa lama sebenarnya tempoh yang kita perlu hadap, masa, duration untuk kita nak hadap fenomena macam ni? Okay, jadi untuk fenomena super El Nino, biasanya pada masa inilah. Sebab sekarang adalah musim yang kering. Jadi untuk musim kering ini, dia akan menyebabkan keadaan jerebu. Tapi sampai lebih kurang sampai Oktober, bila musim hujan dah masuk, jadi dia akan menguranglah kesan dia, tapi dia akan mengurang juga hujan tersebut lah. Mungkin not as bad as the previous years lah.
Tapi kita kena continue untuk pantau lah keadaan tu, sebab ini juga keadaan yang pertama kali, ataupun bukan pertama kali, tapi sebab sekarang kita dah masuk satu era yang pemanasan global itu menyebabkan banyak keadaan yang ekstrim. Jadi kita tak pasti sama ada Super El Nino ini akan kekal sama ke berbeza daripada yang sebelum ini. Dan untuk Super El Nino ini, jika kita tengok baliklah keadaan yang sebelum juga, dia biasanya kesan dia akan sampai bulan April tahun depan. Sebab pada masa tersebut, February, April tu, itulah musim yang biasa Malaysia mengalami suhu yang paling tinggi. Jadi daripada experience kita sebelum ini, tahun-tahun yang pernah mengalami Super El Nino tu, bolehlah nampak suhu tu biasanya akan paling tinggi pada bulan April. Jadi dia akan sampai bulan April. Dan biasanya bulan April adalah bulan di mana jerebu tu adalah asal dari Malaysia. So yang itu yang kena berwaspada. Especially bakaran tempatan tu, pada masa tu yang kena kurangkan. Nampak. So, ada masa lah untuk prepare. Kena cari kaedah alternatif lah. Jika tak bakar, macam mana nak menangani sisa-sisa ke sampah-sampah tu lah. Betul, itu yang sepatutnya dipikirkan sama oleh kita rakyat, masyarakat dan juga kerajaan. Okey, jadi doktor, tadi kita dah bercerita tentang, doktor dah bagi advice dekat semua pendengar kita bila kita nak berhadapan dengan El Nino ni, apa persediaan yang kita kena buat. Jadi dari pihak doktor sendiri, daripada IPI, Institut Perubahan Iklim, dan juga kerajaan kita sendiri, boleh doktor share dan kongsikan pada kami persediaan daripada peringkat doktor dan kerajaan pula? Jadi untuk pihak kami, saya rasa tepat masa juga, macam sistem MyCMAC yang kita dah bangunkan tu telah diluncurkan. Actually semua orang pun boleh access, termasuk orang awan. So boleh Google dan boleh nampak dah platform tersebut. Selain itu, untuk pihak agencies, actually semua agencies dah aware lah, dah sangat alert tentang Super El Nino ni. Dia bukan rakyat sendiri yang bimbang juga, agencies juga bimbang sangat, especially agencies yang keluarkan amaran, dan agencies yang kawal selia pembakaran. So macam Jabatan UMNO Sekitar, Jabatan Meteorologi Malaysia, NATMA, semua dah sangat alert tentang keadaan Super El Nino ni. Sama juga dengan Department of Agriculture. Jadi mereka juga bersedialah untuk tengok macam mana keadaan Super El Nino ini akan menjejaskan productivity yield, especially our food stock. Semua itulah. Jadi semua dah agak ready lah. Okey. Jadi kita nampak itu adalah kesiapsiaga daripada doktor dah bercerita sendiri. Itu adalah salah satu usaha daripada kerajaan untuk kita berhadapan dengan Super El Nino ni. Seterusnya, doktor, saya nak teruskan lagi bila kita cerita tentang tadi kerajaan dah lakukan yang sebaiknya. Jadi sebenarnya boleh tak saya tanya, tindakan kerajaan sama ada apa-apa pengubahan dasar ataupun pindaan dasar dan sebagainya dengan negara serantau, apa yang sebenarnya mereka ni boleh buat? Sebab isu ni balik-balik kita bercerita tentang global warming. Jadi ada solution tak? Jadi macam keadaan cuaca ekstrim seperti yang panel IPCC lah, panel kerjasama antarabangsa mengenai perubahan iklim tu, mereka juga dah publish reports, katakan actually aktiviti manusia ni adalah mempunyai sumbang yang sangat besar terhadap cuaca ekstrim, temperature, rainfalls ekstrim. Jadi banyaklah keadaan ini actually boleh dikurangkan jika manusia adalah mengamalkan amalan yang baik dalam kehidupan harian, macam lifestyle yang selesa. Macam sekarang kan banyak kita tengok kenapa berlakunya perubahan iklim, kenapa berlakunya cuaca ekstrim, dan lebih ketara dalam dekat ini, especially dekat ini, tahun 2015 sampai sekarang adalah dekat yang paling suhunya paling tinggi berbanding dari sebelum ini. Jadi kenapa dia berlaku macam ini? Of course lah, kaitan tu dengan revolusi industri lah yang start 1980s. Jadi dia bukan satu benda yang akan berlaku macam itu. Dia ambil masa, dan lifestyle kita, benda dah banyak dihasilkan, pembakaran bahan api,
yang melepaskan banyak pencemaran udara, greenhouse gases yang boleh merangkap haba, dan semua itu akan meningkatkan suhu dan menyebabkan perubahan iklim. Dan bila perubahan iklim berlaku, dia akanlah lebih menyebabkan berlakunya cuaca ekstrim, pemanasan global, semua itulah. Jadi untuk kita untuk berhadapan dengan itu, aktiviti manusia itu penting. Jadi jika ada tindakan-tindakan, mungkin audiens ke pendengar tak ada buat macam amalan yang baik, macam tutup aircon bila tak ada dalam bilik, tutup lampu bila tak ada dalam bilik, and then beli atau guna apa yang secukupnya sahaja. Sebab sekarang macam banyak benda tu dia murah, beli, senang beli, murah, lepas tu tak suka buang. Macam tu dia rasanya dalam rumah tu tak rasa macam you ada hasilan apa ke, terbaik untuk environment ke. Tapi sebenarnya bila bahan tu dihasilkan, those good or services lah yang dihasilkan, dia sudah menggunakan sumber asli. Serta dekat industri tu, factory tu, dia pun telah menghasilkan pencemaran udara ataupun greenhouse gases yang akan menyebabkan peningkatan suhu. Jadi aktiviti-aktiviti yang kecil ni yang kita boleh buat, amalan yang baik tu actually patut dikekalkan. You boleh nampak lah. Macam boleh nampak juga. So industrial revolutions tu bermula 1980s sampai sekarang. So kita rasa dia ketara. Around 40 to 50 years. Jadi berapa lama you rasa amalan tu kena dikekalkan sampai dia akan dikurangkan efek pemanasan global? Dia ambil masa juga. Jadi sebenarnya pendengar-pendengar, kesedaran ini sepatutnya datang perlunya daripada kita dulu. Jadi kalau kita ada that kesedaran dan kita dapat educate ataupun kita dapat bersama dengan yang lain untuk turut serta dalam sumbangan ni, kita sebenarnya bukanlah boleh menamatkan fenomena tu secara serta-merta, tetapi kita boleh mengurangkan. Saya ingat tadi bila doktor ada cerita tentang satu-satu usaha yang kita boleh lakukan, kita kena jimat elektrik, jimat tenaga, kita kena jimat penggunaan itu dan sebagainya, kurangkan pembakaran terbuka. Saya ingat dulu waktu kita kecil-kecil pernah ada kempen yang Earth Hour. Earth Hour tu yang kita sampai ada satu hari tu 1 jam satu negara kita bergelap. Yes. Itulah saya kira satu inisiatif ataupun satu usaha yang baik yang kita lakukan secara ini bersama, dan sepatutnya benda tu perlu dikekalkan, dan sekarang tak tahu kenapa dah tak ada dah. Okey, tak apa. Mungkin akan ada usaha tu selepas ni daripada masa akan datang. Untuk seterusnya soalan yang saya nak tanyakan pada doktor juga. Kementerian sendiri, kita ada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, iaitu NRES, untuk fokus jaga alam sekitar kita ni. Mungkin doktor boleh kongsikan satu dasar yang kerajaan dah gariskan sebagai guideline dan panduan untuk kita buat. Jadi sekarang kita ada National Policy on Climate Change. Itu sudah dilancarkan around 1 to 2 years ago. Dan sekarang juga Kementerian NRES tu tengah membangunkan satu, nama dia MINAP, Malaysia National Adaptation Plan. So maksud dia macam jika kita menghadapi perubahan iklim, apa yang boleh buat. Jadi sekarang pihak NRES tengah bertunggu lumus nak keluarkan satu National Adaptation Plan, di mana fellow peneliti dari IPI juga aktifly terlibatlah dalam membantu kementerian untuk usaha tersebut. Okey, jadi kita nampak persediaan daripada pihak kerajaan, daripada pihak kementerian sendiri tu ada. Maksudnya akan ada sesuatu yang akan dibangunkan kepada rakyat kita. Jadi kita kena bersedia, saya kira kita kena turut serta dengan kerajaan untuk menghadapi fenomena yang saya boleh kata luar biasa. Sebab tadi doktor ada cakap sebenarnya yang berhadapan dengan fenomena ni bukan Malaysia saja, termasuk Asia Tenggara, betul? Betul. Okey. Jadi doktor, kita nak teruskan kepada soalan yang saya kira banyak sangat dah saya tanya hari ni soalan. Macam banyak sangat benda tak tahu, tapi saya kira bukan saya je, pendengar-pendengar kita pun nak tahu tentang fenomena Super El Nino ni. Jadi hari ini saya akan bawakan soalan yang terakhir. Jadi doktor, adakah kita patut melihat jerebu dan juga fenomena El Nino ni sebagai masalah sementara, temporary, ataupun sebenarnya kita sedang memasuki era cuaca ekstrim yang akan menjadi semakin kerap pada masa akan depan, masa depan nanti? Macam mana doktor? Dia berbalik kepada usaha manusia.
Jadi dia tidak akan hilang serta-merta jika manusia tidak mengurangkan aktiviti yang melibatkan banyak pembakaran ataupun penggunaan goods dan pembakaran juga bahan api itu. Jika pelepasan greenhouse gases tu tidak dikurangkan, kita akan selalu berhadapan dengan keadaan macam ni. Seperti yang Super El Nino ini, mungkin dia kena dipantau disebabkan keadaan global warming yang tidak kita pernah menghadapi sebelum ini. Jadi jika global warming tu boleh dikurangkan, actually kekerapan El Nino mungkin akan dikurangkan juga. Jadi itu adalah satu usaha yang berterusan. Dia bukan kata hari ini kita jimat electricity, esok tak akan berlaku cuaca ekstrim. Sebab dia ambil masa untuk bumi kita untuk regulate balik keadaan pelepasan, keadaan cuaca ekstrim, keadaan El Nino sendiri juga. Ya. Okey. Saya kira itu penutup yang cukup baik untuk kita ringkaskan, kita simpulkan segala perbahasan kita ataupun kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi saya boleh simpulkan apa yang Dr. Maggie cuba sampaikan tadi. It's not about human nature, tapi ia adalah human will. Kita perlu lakukan tindakan yang sewajarnya untuk kita sama-sama saya boleh kata berhadapan dengan fenomena ni, supaya ke depan ni dia tidaklah boleh mematikan terus, tapi kita boleh berhadapan ini dengan cara yang lebih baik. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih Dr. Maggie kerana datang ke podcast Bawa Otak. Jadi pada masa akan datang mungkin kita akan jemput doktor lagi untuk apa-apa perkongsian seterusnya. Boleh doktor? Sure. Okay, thank you doktor. Jadi pendengar-pendengar sekalian, itu sahaja daripada kami podcast Bawa Otak. Saya Zikrul Safwan. Salam hormat dan Assalamualaikum. Terima kasih.